Kalau mak ayah nak bagi anak-anak main game Roblox lagi, tolonglah fikir berkali-kali. Di Parit Raja, Johor, satu kes yang menggoncang hati ramai, seorang budak lelaki berumur 6 tahun cedera parah dikelar oleh abangnya sendiri umur 9 tahun. Puncanya dilaporkan kerana sejuta poin permainan Roblox hilang. Ya, hanya permainan, tapi akibatnya darah tumpah dalam rumah. Siasatan awal kata si abang marah sebab adiknya rosakkan telefon dan mungkin alami halusinasi waktu malam. Kes ni bukan sekadar tentang game ganas, tapi tentang keterikatan emosi kanak-kanak dengan dunia maya. Pakar psikologi dan kajian di Malaysia tunjuk permainan video tak semestinya jadikan kanak-kanak ganas. Tapi bila masa skrin berlebihan tanpa kawalan dan tanpa bimbingan, risiko agresi meningkat. Kajian di Malaysia dan luar negara juga dapati kalau kata keluarga longgar, tekanan emosi dan tiada disiplin digital, kesan negatif permainan tu jadi lebih kuat. Maksudnya bukan game tu yang bahaya, tapi bila dunia maya lebih penting daripada dunia sebenar. Kes Parit Raja ni bukan sekadar tragedi keluarga. Ia cermin kepada realiti anak-anak kita hidup dalam dua dunia. Dan kalau kita tak pandu mereka di dunia digital, mereka boleh hilang arah sampai lupa nilai nyawa sebenar. Ingatlah mak ayah, game boleh di reset, tapi hidup manusia tak boleh.